Training hari ni kita nak buat 15 km je tu. Let's go, bismillah. Bila selesai hari ni, kita buat 15 km. Hari ni kita berlari dekat ni, Tasik Ujana. Dulu waktu bujang dulu, aku berlari kat sini, berdebu lagi tau. 2012 je tu. Sekarang memang lawa gila. So yang mana tak ada pot nak berlari, ini antara pot yang sedap juga. Satu loop ni lebih kurang 1 km. So kau berlari dalam 15 loop, dah dapat 15 km dah. Dah dapat long run dah. Tapi bila berlari atas jalan macam ni kan, dia rasa macam sakit sikit lah dekat kaki. Tak tahu. Aku rasa kalau jalan atas tu dia lain sikit. Dia feel dia lain. Kalau kau berlari atas simen macam ni, feel dia lain sikit. Aku pakai kasut daripada S-Step daripada 5.0 Pro. Hari ni kali kedua, kali ketiga dah aku buat long run pakai kasut ni. Perform je. Cuma tobox dia agak panjang sikit dekat bahagian depan dia. Sebab cutting dia lebar. Dia rasa macam ada terkena sikit dekat jari bahagian depan. Tapi overall sedap je. Bouncing ada, kasut ringan, selesa saja. Yang mana tengah cari kasut nak buat daily run, nak buat long run, ini antara option yang murah dan berbaloi juga. Harga berbaloi, design cantik, bouncing dah ringan. Korang check dekat bawah. Korang check sekarang. Assalamualaikum.